Assalamualaikum dan selamat kembali ke My Style. Di episod kali ini, kami bawa anda semua ke stesen Shinjuku, pintu gerbang paling sibuk di dunia. Setiap hari, lebih daripada 3 juta orang melintas laluan, platform dan lorong bawah tanahnya. Mari kita sama-sama cuba navigate perjalanan ke stesen Shinjuku. Ke Shinjuku Station dulu, arguably one of the busiest punya train station in the world. Tak tahu berapa ribut. Sekarang kita nak pergi naik Ginza Line. I'm not sure Ginza Line. Saya suka Asakusa Line. Ginza Line, I think Asakusa Station juga, tapi di depan mungkin. So kita just check it out. Kita naik Ginza Line turun ke Kanda. Daripada Kanda, dan kita tukar Chuo Line if I'm not mistaken. Dan terus pergi ke Shinjuku, jauh juga. Jom, hari ni kita pergi shopping sikit. Cuaca hari ni pun mendung juga sampai besok. Satu minggu ni dengan minggu depan, Tokyo diramalkan mendung dan hujan. So tak dapat the clear blue sky lah. Hari ni aku punya suara sengau sikit. Malam semalam dah jatuh sakit, beringus dengan batuk sebab kurang rehat dan kena hujan tempat Niko kemarin tu. Today I feel much better. So aku bawa korang ke Shinjuku sama-sama tengok how busy is that place is. So one of the ways nak tahu tempat that station ada the line kita dah tengok ni. Ada A18 merah dengan orange G19. Orange tu Ginza Line. So this is the right station lah. Ada Tokyo Metro, Asakusa, ada G, Ginza 19. So ni tempat sama juga yang aku sampai daripada Haneda Airport. This is the station yang aku keluar. Kita pergi ke Kanda Line, kemudian kita tukar Chuo Line. Tengok dia ni colour coding dia. Oh, tadi boleh naik Asakusa Line Dah silap lah, aku dah salah pilih. Okay guys, actually kalau kita tak nak naik Ginza Line, tak apa Asakusa Line tadi. Tapi since aku dah dapat Ginza, aku kena pilih Ginza Line. Tadi actually Asakusa Line boleh ambil dekat depan hotel tu sampai ke Nihonbashi and then pergi ambil Shinjuku Line terus, nak pergi jauh. Tapi aku dah salah pilih. Since kita dapat Ginza Line, kita naik jadi Ginza Line, kita pergi Kanda Station. Jom, choose this and dia dah kasih dah. Tak payah beli tiket, mudah lah. Jadi kalau dah ramai sangat orang nak beli tiket receh, pakai Suica card, tap, masuk, dah jalan. Jadi kita ikut Google Map untuk direction bagus juga. Dia kasih really step by step direction, jadi tak mudah lah kita sesat, insyaAllah. Train station kecil-kecil kan, dia banyak tangga, escalator kurang. So kalau bawa beg berat dulu, kena hati-hati. Sekarang kita dah pergi ke JR station tempat sini. So dia JC, station dia kira kan sebelah-sebelah, pasal adanya track lain-lain. So ni dia JR line Kanda, lepas tu Kanda tu. Terus kita nak pergi ke Shinjuku, which is berapa jauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stop, 180 yen. Mudah kalau ada Suica card ni. Dan sekarang kita cari JC Line. Down there Chuo Line 5 and 6, Chuo Line sana. So read the signboards lah. Macam ini taruh Chuo Line, kita perlu ambil Chuo Line sebelah sini. Dan itu dia 5 Chuo Line, 6 ni atas. Bila train baru lepas. So yang tadi tu kita naik subway bawah tanah, sekarang kita naik railway tempat atas tanah.
Okay, nak tanya kita punya. Okay, kita nak tahu sebelah kiri ke sebelah kanan nak pergi Shinjuku. One way, kita boleh tanya orang ataupun kita buat dulu. Buat dulu. 今度の5番線12時39分発はただいま約5分遅れになっております。 Tak tahu lah. So, kalau tak tahu, kita tanya orang. Okay. Hello, konnichiwa. Hello, excuse me. Is it Shinjuku? Shinjuku. District? District. Okay, thank you. So, tak tahu kita tanya. Tempat JR Kanda Station ni dah multi-track. Ada 1, 5, 3, 4, 1, 2. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sini saja ada 6 track ulang-alik different. Shinjuku. Okay, inilah begitu ramai. Shinjuku is one of the busiest station arguably around the world. Dan sekarang ni baru pukul 12. Pukul 1, tepat pukul 1. Pukul 1 tengah hari dia train punya ramai. Ni kalau rush hour balik lagi ramai. Okay, our job sekarang is to just keluar and then cari position bearing. Kemudian kita cari kedai yang mana kita boleh pergi. Cholan Rapid. Basically aku ikut saja diorang ni. Besar tempat dia. Central Westgate. Shiba Usama. Okay, Central Westgate. I want to see. Okay, kita berhenti tepi dulu, jangan block orang. Berhenti tepi dulu. Kita tengok map lagi. Check map. Shinjuku Station. Okay, aku rasa kita keluar dulu. Just go out of the train station dulu. Oh, kena tengok sibuk lah. Central Westgate. Sana pun boleh keluar. Aku tak tahu mana aku nak keluar. Aku rasa besarnya. Okay, kita keluar sini je lah. Janji keluar dulu. Dah 178 yen. Okay, sekarang kita naik atas. Aku pakai ni pasal aku batuk-batuk. So tak nak kasih dia orang rasa tak sedap lah. Kita dah naik atas. Masih Odakyu Line, Keiko Line, Metro Underpass, West Concourse. Kita nak pergi keluar daripada tempat ni dulu. Di stesen Shinjuku, segalanya bergerak pantas. Tren tiba hampir setiap minit, manusia beralun bagaikan ombak dan papan tanda berwarna-warni memandu setiap langkah. Namun, di sebalik kesibukan itu, stesen Shinjuku juga menjadi nadi Tokyo. Menghubungkan manusia ke gedung membeli belah terkenal, taman yang tenang serta hiburan malam yang penuh cahaya neon. Ia bukan sekadar stesen kereta api, ia adalah pengalaman. Sebuah dunia kecil yang menggambarkan denyut kehidupan kota Tokyo. Okay, satu lagi tip
Aku selalu buat, kalau tak tahu mana direction, aku akan gunakan Google Maps. I want to go to Kitamura Camera Store. Tempat Shinjuku ni terkenal dengan camera store second hand macam-macam lah. So aku suka kamera kan. Aku nak pergi situ, so aku just check Kitamura Camera, and then dia kasih direction. So aku akan ikut saja direction gini. Jadi I have to go ke situ Kita cuba ikut direction. Ya, dia direction ke sini lah. So kita ikutkan saja kat sini. Okay, kita tengok sama ada ini betul ke tidak. Janji dia punya GPS dapat dah. Sini banyaknya line. Yang buat Shinjuku Station ni mengelirukan pasal dia banyak sangat line bertembung. Ada mungkin 4-5 line tak silap. The Chuo line, the Toei line, the macam-macam line. Fishing line tak ada. So bila dia bertembung, and dia join buildings dengan shopping centre punya building semua. Bila kita keluar, kita mesti nak tahu kita nak keluar Westgate ke Southgate ke. Jadi sebelum kita datang singgah ke Shinjuku Station, make sure kita tahu kita nak keluar which gate. Macam aku ni kan, aku tak tahu mana gate nak kena keluar. So aku depend on the Google Maps lah. Macam ni semua dia ada Westgate. Kalau kita perlu naik Westgate then di sini lah tempat naik Westgate. Kan? Okay, kita ikut tengok sekarang ni dia punya GPS pun dah tak betul sangat. I'm gonna just ikut sebelah sana lah. Boleh sesat tau. Macam aku ni sekarang tengah setengah sesat dah. Tak apa, kita study lagi dia punya map. Lepas study dan kita jalan. Kita go one corner first. Jangan kata orang. Seven minutes. Number 7. Oh, okay. セブンエグジット、エグジット。 Exit 7. 今ここなんで。 We are here. Okay. And then exit 7. ああ、難しいな。 Okay. そしたら、 7. これで上にアップして。 Go up. Up. Okay. セブンは、どうしよう、ちょっと待ってください。 Oh, masuk okay ikut dia. Then go straight. まっすぐこう、あはからレフト。 Aha. そうするとこの987エグジット。 Hai. バスチキットだ。 Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Tanya juga senang lah. Dia suruh jalan terus. Lepas tu belok kiri. Cari exit 7. Dia akan datang 9, 8 tu dia. I saw that exit already. Bagus juga. So tanya jangan berat mulut. Walaupun cakap macam ayam mengitik. Deh, exit 7 aku nampak 9 to 7. Sesat di Shinjuku Station memang real besar betul tempat dia. So many lines. And then kita tak biasa kan. Tanya je. Okay, situ 7 or 9. Deh, exit 7 or 9. Kita keluar sana, belok kiri. Ni apa ni? Macam-macam orang Jepun ni. Okay, exit 8. Ni exit 9. Exit 8. Kita pergi ke exit 7 depan lagi. Depan major train punya station, dia ada this lockers boleh sewa. Diorang ni semua penuh. Kalau beg kita besar nak simpan dulu sekejap, boleh simpan sini. Kalau kita nak jalan-jalan lagi. Okay, exit 7. As long as kita keluar daripada bangunan ni, kita dapat the road punya direction. Dah mudah sikit follow Google Map. Sini dia tangga. Jepun banyak tangga Tokyo. So berjalan banyak, naik turun tangga banyak. Kaki dengan peha.
lutut semua, pinggang mesti nak kuat. Okey, kita dah keluar. Aku akan refer balik kepada sini. Okey, kita dah dapat reference. At least dah tempat luar ni, Shinjuku. Wah, betul punya cosmopolitan lah. Welcome to Shinjuku. So we get our bearings dulu. Okay, general direction kita nak ke sana lah. Jom jalan kedai dia. General direction sana. Sampai di sini sahaja episod kali ini dan terima kasih masih bersama hingga ke penghujung video. Jangan lupa like dan subscribe dan kongsikan video ini. Nantikan episod akan datang bersama saya, Osman, menjelajah Tokyo, Jepun lagi.